pihak daripada Indonesia, iaitu daripada pihak jaga air ketenteraan telah berisytiharah kata dia nak hantarkan akan tentera pergi kepada Gaza jumlah semua 20,000 orang. Apakah maklumat dengan secara lanjutnya, ikuti bersama di dalam video ni. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara, ibu bapa yang diikuti bersama di dalam video. Pada hari ini, tanggal 11 tahun 20 ni, dikatakan boleh dua lah, telah dilaporkan oleh beberapa pihak oleh kerana sebab apa Indonesia saat itu nak hantar tentera begitu banyak dan juga dia perakat catkin ataupun dengan terus-terus, tak ada susuk-susuk dah. Tak sama dengan negara lain, tak berani nak berguat dan tak berani nak hantar tentera, tak berani nak iklan dengan secara rasmi untuk nak hantar tentera pergi tolongkan akan rakyat Gaza. Maka tak beberapa hari lagi, Triumph Prom sudah dah. Dan nanti masa untuk nak masuk pergi. Kemudian sebelum pada ni, sikit khabar oleh kerana sebab apa boleh dia nak hantar pergi banyak begitu lalu, oleh kerana selepas daripada buat perjanjian di antara Israeliah dengan pihak para mujahidin Palestin dan juga Gaza dan Palestin, maka mereka itu masih langgarkan akan janji duk bunuh daripada rakyat Gaza tu setiap hari, tak berhenti-henti, tak beradu-adu. Dan juga sampai ke hari ini pun di kawasan Rafah tu duk bercemas lagi, duk bertindak oleh Israeliah. Maka dalam hal tu juga orang panggil dunia tak menahan nak tengok seperti mana Indonesia dia isytihar cara melalui dengan cara sosial media, dan juga dia beri tahu kepada Jordan dan juga dia beri tahu kepada kota, kata dia nak hantar tentera dia 20,000 orang. 20,000 orang ni bersiap dah sekarang lah ni, nanti dia mau panggil masuk. Walau lagu mana pun dia nak pergi. Tak kira dengan secara mana, panggil tak panggil pun persiapan dia ni tak beberapa hari lagi siapa tentera dia tu. Walaupun dia mau tak panggil pun dia nak hantar pergi. Kemudian dia nak bagi 3. Yang pertama kali dia nak hantar pergi punya kata 8,000 dulu. 8,000 tentera, dan kemudian kali yang kedua nak hantar pula 5,000. Jadi 12,000. Lepas tu ada lagi 8 nak hantar. Ada orang panggil kali yang ketiga. Mana kata 3 rak lah, 3 kali hantar. Itu untuk nak pergi bantu dan tolong akan Gaza yang duduk di dalam percemasan ataupun cemas sangat oleh kerana rakyat buat nyanyo. Israeliah tindak kepada rakyat-rakyat yang tidak ada kesalahan, dan setiap masa mereka masih bertindak lagi. Lalu itulah dia nak hantar juga. Itu Indonesia sebagai negara yang pertama yang isytihar dengan secara rasmi dan terus-terang, tak ada tusuk, bermakna kata mereka itu tak heran, tak malu muka kepada Amerika Syarikat dan juga Israeliah. Dan negara lain itu ada juga nak hantar, tapi tak banyak, sekadar kata 1,000 2,000 ya. Kalau tak silap di dalam sosial media telah dilapor, tapi berita ni tak ada rasmi, seperti kota dan juga Jordan nak masuk pergi juga. Tetapi Jordan ni saya rasa pun beberapa bulan dah duduk dalam dah, tapi tak ramai lah tentera Jordan tu masuk pergi dengan secara orang panggil menusuk-menusuk gitu ya. Tidak ada kerasmian di antara masuk pergi di dalam bandar Gaza tu. Itulah maklumat ringkas saya untuk saudara-saudara yang ikuti bersama di dalam video ni.